Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. So hari ni aku nak tukarkan dia punya filter air ni. Nampak? Ni nampak? Ni nombor untuk kalau kita nak contact dia lah, untuk tukarkan filter. So kali ni aku dah beli sendiri. Sebab mulanya nak suruh dia orang tukar, tapi dah dia macam terlalu busy sangat kan. Postpone. So aku pun ambil keputusan aku nak beli sendiri je lah. So aku nak tukar sendiri dia punya filter ni lah. Jom kita tengok macam mana cara. Sebelum tu aku akan off dulu dia punya apa, dia punya api tu lah. So kita cabut dulu dan kita tarik sikit. Aku nak tengok belakang dia dulu, macam mana kondisi belakang dia. Belakang ni pada off kan, tapi aku dah off sana. Tak apalah kot. Okey. Kalau ikutkan aku punya filter yang aku beli ni, warna biru, nampak ni, panjang tau, 10 inci. 10 inci lebih panjang daripada biasa. Sebab yang lama dia 8 kata tak silap aku. Ni saiz aku beli panjang sikit. Nampak beza kan. Tapi nampak dia punya ni sama je, lebih kurang je. Cuma tu je lah. So kita akan cuba buat satu persatu, tukar satu-satu. Jangan buka semua, buka satu-satu. Barulah tidak ada takut tertukar ke apa kan. Jom kita cuba. So aku akan bermula daripada warna biru lah. Kita try buka yang biru dulu. Ok geng, sebenarnya kalau kau boleh tukar sendiri lagi jimat. Sebab dia kalau kita upah dia pasang 180. 180. Tapi kalau kita tukar sendiri, yang ni dalam filter 100 je. Kalau rajin boleh buat sendiri lah. So aku nak cuba lah kan. Kita buka dulu plastik, dia punya plastik. Nampak macam sama je macam ni tu. Nampak tak? Dia ada tempat letak tu. Kita cuba kan. Tak cuba tak tahu. Kita cuba je. Okay. Nampak ke tak nampak? Kita akan cuba buka bahagian atas dulu ni. Kita cuba buka. Ni je. Okey. Dia cara nak buka dia. Nampak tak? Dia punya benda hitam ni. Dia kena tekan ke atas tau. Tekan ke atas barulah tarik. Jangan tarik terus. Kemudian ni pula. Tekan dia macam ni kan. Jangan tukar. Dia ada arah dia tau. Yang sini ni datang ke sini. Yang sini ni adalah yang ni. Jangan tertukar. Kita tarik. Okey. Berat juga. Ini aku dah pakai dekat 2 tahun dah. Tak tukar filter lah. So yang ni tahun
Barulah yang kali ni aku baru tukar lah. Sama tak? Sama. Okey. Okey. Nampak tak geng? Dia panjang sikit tau kereta dia. Tapi walaupun dah setahun lebih, dekat 2 tahun, air dia masih sedap lah. Masih sedap diminum. Filter ni filter yang berkualiti kan. Dia kualiti. Dia bukan yang biasa punya. So kita buat yang nombor 2 pula. Okay. Okay. Nombor 2 warna merah. Merah kan? Dalam dia ni ada air, tu kena letak dalam sini. Dalam tu. Kalau tengok pada fizikal dia ni, nampak macam elok lagi kan. Macam baru walaupun dah dekat 2 tahun. Tapi dalam ni kita tak tahu kan. Tarik. Okay. Ni pun sama juga. Yang ni bahagian sini, yang ni bahagian sini. Okay. Okay. Alright. Ni warna ni carbon block filter. Kita buka dulu. Okay. Ni yang last geng, hijau. Gambaran dia punya hose ni daripada atas aku tunjuk. Dia macam ni nampak tak? Yang pada luar, ini yang tengah punya. Tengah pergi ke tepi. Yang tengah pergi ke tepi. So yang tengah pergi ke tepi, yang tengah keluar ke sini. Itu dia punya step dia. So jangan bertukar. Alright. Okey ke tak okey?
Tu ni dia punya pipe buka. So kita tengok. Okey. Settle. Kita biarkan sekejap. Tengok air dia jap. Air ni aku buang dulu, geng. Air pertama tu. Ini pun aku buang dulu. Okey, yang ni kita rasa. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, alhamdulillah. Air dia rasa sedap. So untuk aku punya apa? Water filter ni, aku ambil air suam dengan air panas. Air suam dengan air panas. Memang aku ambil tak ambil yang sejuk lah. So kalau nak air sejuk kena ambil air dalam peti lah. Aku memang tak ada ambil yang air batu. Okey. So yang ni nak test air panas sebab dia tengah heat. Jadi kalau dia dah apa? Dia dah hilang merah ni, barulah dia dapat betul-betul panas. Kan ni dia tengah heating. Bila dah hilang merah dia akan pergi ke sini. Yang ni untuk air suam. Dia akan nyala sini lah. Tapi air tu aku dah test okey lah. Tapi kita nak tengok jugalah air kan. Kita tengok. Ni air panas dia. Tengok okey ke tak okey. Tapi okey je lah. Tak ada salah. Okay. Air panas dia. Panas juga. Walaupun dia belum sepenuhnya apa? Heat lagi. Tapi panas juga lah. Tapi panas, geng. Panas. Okey. Alhamdulillah lah, dah cerita dah tukar. Alright. So kalau korang nak tukar dia punya apa? Nak tukar sendiri dia punya ni, just beli je lah dia punya filter ni, geng. So kalau nak senang, mudah, tekan je link yang aku letak, geng. Alright. So biasanya benda ni aku tukar setahun sekali, tapi yang kali ni hampir 2 tahun jugalah baru aku tukar. Tapi alhamdulillah lah, air dia pun okey je, tak ada masalah. Tak ada rasa pelik-pelik. Elok je. Nampak tu ada chop serim je, geng. Dia punya filter ni memang berkualiti lah. Kualiti. Bukan filter biasa. Nano silver, carbon block, Aqua clear. Alright, okay. Sampai sini sajalah video kita tukar oil filter pula. Filter air ni. So ni sebenarnya brand Yamada, tapi filter dia pakai filter ni lah, filter Indah. Indah ni filter berkualiti lah. Air pun sedap, tak rasa pelik. Alright. Kalau nak beli dia punya filter, bolehlah tekan link. Itu aku letakkan link dia. Air dia okey, sedap. Dia ada yang sejuk pun ada, tapi aku tak ambil yang tu lah. Aku ambil yang panas dengan suam je. Tu dia dah biru tu. Mana air dah okey tu, dah panas tu. Alright.